Lebih kurang 17,000 jenis. Budu ni, tahu tak asal usul dia apa? Daripada ikan berudu. Sebagai anak kelahiran Felda Ciku 3, kita pergi mana pun kita kena cari makanan set kita. Kita di Pening. Jadi kita sampai kat sini. Kat Sai Kelantan. Kawan cek dah IC dia tadi, IC jeli. Jadi kita mari nak beli budu hari ni. Okey. Hampa kalau mai dekat Pening, katakan anak nak pergi Pening, Pok nak pergi Kelantan, Mak nak pergi Terengganu. Hampa main sini lah. Settle. Saya tak sangka kedai ni ada banyak pilihan. So, budu saja ada lebih kurang 17,000 jenis. Budu ni, tahu tak asal usul dia apa? Daripada ikan berudu. Nampak? Dia punya keropok. Keropok ni bukan daripada Terengganu Kelantan. Dia daripada Patani. Dia ada yang dah siap, yang borong, yang ada ikan perkasam juga. Yang ni bukan daripada Kelantan lah. Daripada sini. Dan juga ini, kat sini dia panggil gula Melaka. Kat Kelantan, tak panggil gula Melaka. Melaka, dia Melaka tak? Ini gula kerek nama dia. Ini makanan wajib ada lah untuk makanan. Ni semua dia punya jajan-jajan. Dan lupa man, tunjuk ni. Kuih akok. Nampak? Dia masak dekat situ. Bukannya dia ambil dengan orang man. Orang nak lalu bagi dia. Ni ada jajan-jajan apa semua dekat sini. Dan sini dia famous masakan Kelantan lah. Tapi ada juga makanan daripada luar. Yang menentukan kedai tu pure Kelantan atau tidak ialah dia ada pulut lepa. Dia tidak panggil pulut panggang. Dan juga ada pulut dakap. Dakap ni bermaksud peluk. Confused. So, kita ada Abang Hamdan dekat sini. So, ini kuih-kuih section dia. Section banyak lah ni. Ada kopok, ada makanan apa semua. Ada bubur-bubur pun ada kat sini. Tunjuk bang, bubur dia. Ini kalau restoran Kelantan, dia wajib ada. Pengat-pengat ni semua kena ada. Makanan-makanan potong kaki ni. Ni lauk-lauk yang makanan tengah hari lah. Actually dia buka pagi 7.30 sampai 5 petang, cuti hari Isnin. So ni lauk-lauk pagi lah kat situ. Dia punya killer menu dia lah. Dia punya nasi kerabu. Kalau kita tengok dia punya ulam tu pun, kita tahu lah memang dia masak banyak dan juga dalam kapasiti yang industrial level. So kalau anda berjalan dekat Pening, anda rindu masakan Kelantan, dia bau goreng tu, sedap kan? Silalah datang ke sini. Kalau kita nak tahu orang tu original Kelantan ataupun dia buat Kelantan je, suruh dia sebut nama ni. Tapai. Sebab kalau tupai, kita sebut tupa kan? Kalau tapai dia sebut apa? Mesti orang sebut kantoi, sebut tapa. Tak? Tapai. Sebab tu orang Kelantan ni dia boleh hidup kat mana-mana. Contoh macam saya kan. Dekat Romania. Budu ada kat Romania.